Korang nak tahu sesuatu tak? Bermula 1 November sehingga 15 Disember 2025, PTPTN mengadakan Bulan Mesra Pelanggan di semua cawangan PTPTN seluruh Malaysia. Nak tahu tak apa yang menarik sepanjang Bulan Mesra Pelanggan berlangsung? Klinik PTPTN akan diadakan untuk rundingan secara atas talian melalui temu janji. Boleh dapatkan khidmat nasihat mengenai kempen lestari pendidikan, dapat cenderamata khas bagi peminjam yang membuat bayaran balik di kaunter. Cabutan hadiah bagi peminjam yang membuat bayaran balik sepanjang tempoh kempen di peringkat negeri. Maksudnya, di setiap negeri akan ada cabutan tau. Orang pelis ada 8 orang, confirm menang. Dan yang paling best, waktu operasi akan dilanjutkan bagi 2 minggu terakhir iaitu bermula pada 1 Disember sehingga 15 Disember 2025. Bermula 8.30 pagi sehingga jam 6 petang. Kecuali pejabat PTPTN Negeri Sabah. Tak sempat nak hadir waktu bekerja? Jangan risau. 14 pejabat PTPTN Negeri dan 25 cawangan yang terpilih akan beroperasi pada hari Sabtu. Untuk maklumat lanjut, korang boleh layari portal rasmi PTPTN. So, tunggu apa lagi? Inilah masanya untuk korang ambil tindakan, dapatkan khidmat nasihat dan berundinglah bersama eksekutif jualan PTPTN. Jangan lupa like dan share video ni, okey?